Wah, seronok betul komik ni. Baru baca komik 1, dah banyak pengajaran yang saya dapat. Sama dengan komik 2 ni. Bukan saja kelakar, tapi mesej jujur dan amanah banyak. Oh. Betul tu. Dalam komik 3, ada watak dia yang sanggup tolak rasuah walau ditawarkan hadiah yang besar. Ha, itulah dia makna wira anti rasuah yang sebenar. Kalau macam tu, kita pun boleh jadi wira lah kan? Mestilah boleh. Sebenarnya, komik ni buat saya terinspirasi nak sampaikan sesuatu. Apa dia? Kami anak bangsa merdeka, hidup berpaksikan amanah dan setia. Namun, di balik senyum dan janji manis, ada racun yang cuba menjerat nurani manusia. Rasuah datangnya halus lembut menipu, berbungkus hadiah berlapik budi bahasa. Kononnya tanda terima kasih, namun hakikatnya mencuri maruah bangsa. Ada yang berkata, alah, kecil saja, bukan apa-apa. Tapi kecil itulah yang sengsara. Api kecil membakar negara. Kami diajar dari bangku sekolah nilai jujur, amanah dan tabah. Usahalah jalan kejayaan, bukan sogokan, bukan penipuan. Wira bukan yang berpedang di medan, tapi yang menolak sogokan dengan iman. Wira bukan yang gagah melawan musuh, tapi yang tegas menegakkan yang benar walau susah. Kami tidak mahu hidup berpura, tidak mahu dunia tanpa percaya. Biarlah miskin harta di tangan, asal kaya hati dengan kejujuran. Integriti, itulah baju kami. Kami pakai dengan bangga di dada. Kerana bangsa berintegriti adalah bangsa yang mulia. Ayo teman, bangkitlah bersama. Kita bentengkan diri dengan ilmu dan nilai. Jangan biar masa depan digadai. Jangan biar maruah tercicir di tepi jalan. Lihatlah, rasuah bukan hanya sekadar wang dan kuasa, tapi racun yang membunuh nilai manusia. Sekali terpalit, hilanglah percaya. Sekali terleka, rebahlah negara. Katakan tidak pada rasuah, katakan ya pada maruah. Kita wira penjaga amanah, penolak sogokan, pengangkat martabat bangsa. Dari sekolah hingga ke Menara Gading, Dari pejabat hingga ke tanah seberang, Kita bersama menegakkan keadilan. Kerana Malaysia ini hanya akan teguh dengan jujur, amanah dan keberanian.